Assalamualaikum gang, welcome back to my YouTube channel Syahir Yazid. Hari ni hari Ahad 7 bulan 12. Aku bawa anak aku macam biasa, bawa dia pergi Messi Play untuk kali kedua. Alhamdulillah, tu belakang anak aku happy. Ni actually video ni dah lepas kita orang main, jadi korang boleh enjoy lah momen-momen aku bawa anak aku dia main Messi Play untuk version 2 nya. InsyaAllah kalau korang berminat nak bawa anak-anak korang untuk bagi masa seronokkan diorang main Messi Play ataupun main dia punya sensori, korang boleh datang dekat Taman Seribu Bunga dan korang boleh search lah Messi Play Melaka by Play Sesama. InsyaAllah korang boleh enjoy video ni sampai habis. Ok geng, ni lah tempat yang aku bawa anak aku main sensori dia. Program ni organised by Play Sesama. Kalau korang nak join program ni, korang kena booking dululah. Boleh tengok kat website dia ataupun tengok TikTok dia, Play Sesama. So korang boleh deal untuk booking slot. Alhamdulillah hari ni ramai parent lah, sebanyak 30 kanak-kanak yang join lah hari ni punya program. Dan ni adalah anak aku, Azna Sofia, yang sangat tegas bermain sensori di Icro ni. So korang kena siapkan anak korang dengan pakaian renang lah, supaya pakaian renang ni dia kalis kotor kan, dia cepat kering semua, jadi elok lah. Standby siap-siap, boleh beli dekat di Carlton. Ok, korang akan tanya-tanya berapa harga untuk main satu sesi ni. Ok, untuk harga dia tak silap aku RM40. So korang kena booking lah. First of all, aku nak tunjukkan korang mainan-mainan yang ada dekat sini. Waktu operasi dia daripada pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Okay, selalunya pukul 11 tengah tu kita orang dah kemas-kemas lah, dah bersihkan, dah mandikan anak. Okay, so korang boleh enjoy video-video ni. Anak aku bersama kawan-kawan baru dia untuk belajar sensori, pegang pasir, pegang beras, pegang kopi, pegang jeli, macam-macam lah. Ini semua dapat meningkatkan daya ketahanan. Ok gang, sebelum anak-anak korang main aktiviti yang telah disediakan oleh pihak penganjur, jadi pihak penganjur dia akan bagi sedikit briefing tentang peraturan-peraturan. Ok, kebanyakannya barang-barang yang disediakan adalah berdasarkan dengan makanan. Jadi untuk benda-benda seperti cat, itu adalah barang-barang chemical lah. So benda-benda halal tu semua mak ayah kena pantau lah. Ok gang, aku pun tak nak membebel banyak-banyak lagi. Korang enjoy lah video momen-momen anak aku bermain di Messi Play ni. So jangan lupa like, komen dan subscribe. Supaya apa? Supaya dapat naikkan aku punya view dan aku lagi semangat lagi nak buat konten-konten yang lebih menarik daripada ni. InsyaAllah jangan lupa tengok video ni sampai habis. InsyaAllah. Dah minta dah saya dia. Dah anggap.
Ibu banyak. Sampai cari lagi. Corang cari lagi yang dalam ni. Bagi apa yang tu? Ambil dah biru. Yang nak yang tu? Biru campur kuning ni jadi apa? Jadi hijau. Sofia. Main benda lain lah.
Makan wanginya. Oh, baby. Bincang lah. Mana? Ikut aunty balik nak? Nanti ada. Sebab dia sore dia ngantuk tau. Dia ngantuk sangat. Dia dah macam